Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hazlin Falina binti Rosli, merupakan pensyarah daripada Jabatan Bahasa Inggeris dan Komunikasi. Hari ini saya akan mempersembahkan satu lagi tajuk di dalam research saya berkaitan dengan peranan komunikasi interpersonal dalam meningkatkan lagi kesedaran kesihatan mental dalam kalangan pelajar di IPT. Okey. Okey, kajian ini dibuat merupakan cipisan daripada kajian yang saya lakukan bersama dengan rakan-rakan yang lain sebenarnya. Tapi kenapa kajian ini dibuat adalah pertama sekali kita nak melihat kepada peningkatan pelajar, peningkatan masalah dari segi kesihatan mental dalam especially dalam kalangan pelajar-pelajar IPT di seluruh Malaysia lah kalau kita nampak. Dan kebanyakannya pelajar IPT menghadapi tekanan mental yang sangat meruncing, ya. Dan kita nampak dengan keadaan teknologi yang dah semakin maju dan sebagainya, itu pun merupakan salah satu juga faktor kecenderungan ke arah masalah kesihatan mental. Yang kedua, wujud kesedaran yang sangat rendah dalam kalangan pelajar. Kadang-kadang pelajar-pelajar ni dia tak sedar pun mereka mempunyai ada masalah mental, tapi sebenarnya tanpa sedar mereka sedang menghadapi masalah tersebut dan kesedaran tersebut masih kurang dan mereka menganggap benda itu adalah perkara biasa, ataupun mereka menganggap perkara itu adalah genetik daripada keluarga, sedangkan mereka mempunyai masalah itu dan tidak didiagnose secara official dalam kalangan pensyarah, dalam kalangan doktor dan bidang kedoktoran, dan seterusnya adalah enggan mendapatkan bantuan. Kebanyakan pelajar-pelajar daripada IPT ni kebanyakannya rata-rata agak teragak-agak untuk mendapatkan sokongan profesional. Mungkin disebabkan mereka malu untuk bercerita secara peribadi tentang masalah yang mereka hadapi. Mereka memilih untuk berdiam diri ataupun meluahkan masalah tersebut melalui media sosial. Okey. Dan persoalan utama adalah, bolehkah komunikasi interpersonal ini sebenarnya menjadi penghubung antara masalah kesihatan mental pelajar dengan pelajar itu sendiri? Okey, nak tahu jawapannya, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, kita melihat kepada objektif dan juga persoalan kajian di dalam kajian ini. Kalau kita nampak, objektif pertama kita nak melihat analisis komunikasi interpersonal ni sebagai mediator. Adakah dia mempunyai hubungan yang signifikan antara kedua pembeli ubah tersebut? Dan kalau kita nampak dari segi hubungan utamanya, antara faktor mempengaruhi dan juga kesihatan mental antara pelajar. Kita nak lihat antara dua item ni lah, adakah mereka mempunyai saling pengaruh ataupun tidak. Dari segi hipotesis pun begitu, kita melihat kepada apakah hubungan signifikan antara komunikasi interpersonal dan juga kesihatan mental. Okey, dari segi sorotan literatur yang sebelum-sebelumnya kalian nampak, kalau kita nampak dari segi sorotan literatur, kita kata White and Label pada tahun 2019 mengatakan perlu ada penglibatan interpersonal dalam intervensi. Maknanya dekat sini itu menunjukkan ciri-ciri bahawasanya komunikasi interpersonal perlu ada dalam apa-apa sahaja penglibatan. Especially kita tidak boleh berkomunikasi secara online sahaja. Mungkin kita kalau face to face atau melalui sentuhan, melalui percakapan daripada mulut ke mulut ni, face to face, kita dapat lihat orang tu sendiri daripada dua hala dan sebagainya. Sebenarnya itu menunjukkan lagi hubungan yang lebih baik lah antara pelajar dan juga menangani masalah mental tersebut. Okey, seterusnya adalah Rick Wood. Dia pun mengatakan benda yang sama. Sebenarnya masalah komunikasi ni merupakan masalah yang merupakan punca utamalah wujudnya halangan dalam mendapatkan bantuan, sebab mereka malu untuk berkomunikasi. Okey, rata-rata daripada sarjana-sarjana yang saya nyatakan di dalam sorotan literatur ni, kebanyakan mengatakan komunikasi tu merupakan titik tolak lah di dalam membantu dari segi kesejahteraan emosi dan juga psikologi seseorang pelajar, ataupun menangani masalah tekanan lah. Okey. Seterusnya kalau kita nampak dari segi populasi dan juga sampel kajian melalui kajian ini, kami menggunakan kaedah kajian kuantitatif yang menggunakan source lidik, di mana kajian yang kali pertama, peringkat pertama tu surface-nya tu kami menggunakan kaedah DAS lah. DAS 21 ni ujian DAS dan merupakan analisis korelasi Pearson lah kami gunakan, untuk peringkat pertama yang kami uji, di mana lebih kurang 80 orang lah yang telah melaksanakan ujian pra-ujian DAS tersebut lah.
Dan daripada hasil populasi itu wujud pula sampel-sampel di kalangan yang kami buat perbandingan antara Universiti Islam dan juga Selangor dan juga Universiti Melaka UNIMEL dan jumlah populasi dan juga persempelan yang kami buat adalah lebih kurang dalam 330 orang responden lah dalam kajian tersebut. Okey, ini teori komunikasi interpersonal. Seperti mana yang mungkin pernah dengar tentang teori ini. Interpersonal ini secara dasarnya adalah merupakan teori yang melibatkan hubungan antara seorang individu dengan seorang individu yang lain secara bersentuhan, secara berkomunikasi face to face dan sebagainya. Kalau kita nampak kat sini, komunikasi interpersonal penghubung antara tekanan luar dan juga kesedaran. Itu dia punya kata kunci dia lah. Dan juga proses hubungan dua hala wujud di dalam teori komunikasi interpersonal kerana melalui komunikasi interpersonal kita ada penyampaian mesej, kita ada penyampai, kita ada penerima dan kita ada maklum balas, feedback antara dua hala tersebut. Dan di dalam komunikasi interpersonal wujudlah saling pengaruh antara satu sama lain di mana ia melalui teori ini kita mewujudkan lagi sokongan sosial yang penting. Okey, daripada hasil dapatan kajian-kajian ini secara dasarnya kami mendapati bahawasanya kajian ini korelasi mediatornya menunjukkan 0.547 iaitu korelasi R di mana komunikasi interpersonal adalah mediator signifikan. Bermaksud benarlah kajian ini mengatakan bahawasanya walaupun dapatan ini kita nampak agak sedikit sederhana dari segi hubungan kejelasan dia sederhana tinggi melalui pemboleh ubahnya tu, tetapi dia menunjukkan bahawa tanda-tanda komunikasi interpersonal itu sebenarnya merupakan hubungan yang sangat kuat lah. Merupakan faktor mediator di dalam membantu dari segi menangani kekuatan emosi dalam kalangan pelajar. Itu pentinglah. Dia kata kat sini yang pentingnya mampu menjelaskan hubungan tekanan dan juga kesedaran mental. Okey, seterusnya di dalam interpersonal communication juga hasil dapatan juga mendapati dapatan langsung kita nampak dekat sini di mana komunikasi interpersonal diberi secara kesan langsung di mana R sama dengan 0.399 di mana mean persepsi pula kita dapat 3.97 tinggi. Maksud dekat sini bahawasanya menunjukkan interpersonal communication mempengaruhi kepada kesihatan dan juga kesedaran mental dalam kalangan para pelajar. Penting dekat sini komunikasi, kita nak kata pelajar sedar tentang peranan komunikasi dalam membantu kesihatan mental dan juga menyokong kesejahteraan. Itu hasil dapatan kita dapat. Mereka sedar, tapi mungkin mereka nak memulakan langkah untuk berkomunikasi tu mungkin mereka ambil masa sikit. Dan kena pandai untuk kita orang yang berkomunikasi pula tu orang yang kedua berkomunikasi tu mungkin kena pandai provoke sikit lah untuk dia bercakap, untuk dia meluahkan perasaan dia dan sebagainya. Alright. Okey, seterusnya kalau kita nampak dari segi interpretasi ataupun perbincangan kajian ini, kita nampak bahawasanya luahan tekanan itu sangat penting. Di dalam teori interpersonal communication ni sebenarnya komunikasi efektif ni sangat membantu terhadap pelajar dalam menangani ekspresi tekanan. Wujudkan juga sokongan sosial dalam kalangan circle mereka, terutama daripada kalangan rakan-rakan, pensyarah dan juga keluarga dalam mewujudkan kekurangan masalah mental dalam kalangan pelajar. Yang ketiga adalah tingkat lagi kesedaran. Okey, macam mana kita nak tingkatkan? Melalui literasi mental sebenarnya boleh meningkatkan lagi interaksi. Rajin-rajinlah berkomunikasi. Nak pula sekarang ni kalau kita nampak kita dilimpahi dengan teknologi, media sosial dan sebagainya. Mereka banyak berkomunikasi melalui media sosial berbanding dengan face to face communication. Okey. So kita kena galakkan mereka untuk mewujudkan kesedaran dan mereka akan berasa selesa bila kita dapat berkomunikasi secara face to face dengan mereka berbanding melalui online. Okey. Yang seterusnya adalah saluran ekspresi di mana interpersonal communication ni merupakan orang kata titik tolak lah dalam salah satu cara ataupun kaedah lah kita membantu kepada mereka-mereka yang mempunyai masalah mental. Namun kita kena tahu bahawasanya normalisasi dalam isu mental ini merupakan memberikan satu ekspresi emosi, emosi seseorang dan sebagainya. Emosi itu datang daripada mana, macam mana kita nak kontrol, salah satunya adalah melalui interpersonal communication. Okey, dan seterusnya adalah sedikit rumusan dan cadangan daripada hasil kajian kami, iaitu di mana kami melihat pemangkin kesedaran perlu wujudnya pemangkin kesedaran di mana komunikasi interpersonal adalah kunci utama dalam membantu menangani masalah masalah mental dalam kalangan pelajar.
wujudkan juga latihan komunikasi untuk pelajar dan juga kaunselor di IPT. Macam mana mereka nak menangani masalah ini kalau sekiranya berlaku masalah tersebut di IPT, especially-nya. Dan perluaskan juga saluran, fokus kepada komunikasi empatik, bersemuka dan juga digital. Promotekan sehabis mungkin berkenaan dengan interpersonal communication, promotekan sebagai masalah mental ni, macam mana nak salurkan masalah tersebut, ke mana saluran tersebut. Kadang-kadang mereka ni tak tahu kan, tapi kita perlu modus operandi kan perkara ini dan sebarluaskan maklumat tersebut ke dalam kalangan masyarakat. Dan last sekali adalah mekanisme kesejahteraan, di mana bukan hanya proses sosial tetapi merupakan alat kesihatan mental. Okey, dia kata kat sini bahawasanya komunikasi interpersonal ni bukanlah hanya satu proses sosial sahaja, tetapi dia merupakan alat kesihatan mental untuk membantu salah satu saluran ataupun cabang untuk membantu mengurangkan masalah mental dalam kalangan pelajar. Okey. Itulah sedikit sebanyak kajian yang kami lakukan berkaitan dengan peranan interpersonal communication dalam meningkatkan lagi kesedaran kesihatan mental dalam kalangan pelajar di IPT. So sekian dahulu perkongsian saya pada hari ini, harap membantu dan juga membantulah kepada penambahbaikan ilmu lagi selepas ini dari segi mungkin kita boleh jadikan komunikasi interpersonal sebagai salah satu aspek dalam membantu meningkatkan lagi kesedaran kesihatan mental dalam kalangan pelajar di IPT. Sekian, terima kasih.